Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Rosmawati binti Abdul Ghani, merupakan guru bimbingan dan kaunseling dari Sekolah Kebangsaan Pokok Senar Kedah. Pada hari ini, saya akan membentangkan inovasi saya yang bertajuk PBK Smart File ataupun pengurusan bimbingan dan kaunseling secara digital dan pantas. PBK Smart File merupakan inovasi digital untuk guru bimbingan dan kaunseling. PBK Smart File juga merupakan inovasi pengurusan fail digital untuk guru bimbingan dan kaunseling seluruh Malaysia. Manfaat utamanya ialah lebih sistematik, cepat, efisien, mesra pengguna dan juga mudah diakses. Isu dan permasalahan di mana sebelum PBK Smart File dijalankan iaitu fail yang berselerak dan juga risiko kehilangan data di mana fail berselerak iaitu fail terlalu banyak dan sukar mencari dokumen dengan cepat, pengurusan manual mengambil masa yang lama dan menyukarkan kerja harian. Di samping itu, risiko kehilangan dokumen penting juga tinggi dan sukar mengakses maklumat semasa pemantauan dan terlalu bergantung kepada fail fizikal. Objektif inovasi di mana ada objektif dua iaitu objektif secara umum dan juga objektif secara khusus. Objektif umum iaitu dapat meningkatkan kecekapan pengurusan bimbingan dan kaunseling melalui sistem secara yang lebih sistematik dan melalui objektif khusus juga iaitu dapat mempercepatkan capaian fail dan data murid, menyusun dokumentasi secara sistematik, mengurangkan penggunaan fail fizikal dan juga memudahkan tindakan intervensi. Konsep PBK Smart File iaitu penggunaan teknologi utama iaitu penggunaan Google Drive, data dan juga semuanya berbentuk secara digital. Iaitu slogan bagi konsep untuk PBK Smart File, imbas, akses dan bertindak. 3 langkah utama untuk pengurusan bimbingan dan kaunseling yang lebih sistematik. Cara sistem ini berfungsi di mana proses penggunaan PBK Smart File ada 4 langkah iaitu guru hanya mengimbas QR code, kemudian membuka folder dan mendapat bahan ataupun pengurusannya secara lebih sistematik dan tanpa perlu carian secara manual. Yang ketiga, fail disusun mengikut kategori yang sistematik dan maklumat dapat dicapai dalam tempoh 5 saat iaitu lebih pantas dan juga efisien. Komponen utama sistem di mana fail digital tersusun iaitu rekod kaunseling, ada psikometrik, kehadiran murid, disiplin, semua fail disusun secara digital dan sistematik dalam folder yang teratur. Iaitu modul lengkap juga dapat antaranya ialah minda sihat, PPDA, kerjaya, intervensi murid, akses pantas kepada semua komponen pengurusan bimbingan dan kaunseling dalam satu sistem. Keistimewaan inovasi di mana kelebihan utamanya ialah mesra telefon pintar dan boleh digunakan di mana-mana. Kos pembangunan hampir sifar menggunakan platform percuma, akses pantas dan mudah digunakan. Manakala nilai tambahnya adalah sistematik dan teratur dalam pengurusan fail, menjimatkan masa guru, mudah diperluas ke sekolah dan tanpa kos tambahan. Impak kepada guru di mana manfaat PBK Smart File pengurusan masanya adalah lebih cepat dan juga dapat memantaukan murid kerana pemantauannya secara berterusan, mempercepatkan tindakan intervensi apabila diperlukan dan juga rekod lengkap di hujung jari. Impak kepada sekolah dan juga kepada murid di mana kepada murid intervensi lebih cepat untuk membantu murid dan rekod lebih sistematik dan tersusun. Pemantauan lebih berkesan dan menyeluruh. Manakala kepada sekolah pula ialah menyokong transformasi digital sekolah, pengurusan lebih profesional dan efisien dan dapat mengurangkan penggunaan kertas. Seterusnya keberhasilan inovasi di mana capaian fail menjadi lebih pantas, pengurusan dokumentasi lebih sistematik, memudahkan pemantauan dan laporan, mengurangkan penggunaan fail fizikal dan menjadikan pengurusan lebih efisien kerana dapat perkongsian bersama inovasi ini kepada GBK ataupun guru bimbingan dan kaunseling seluruh
Malaysia. Okey, berikut adalah perkongsian saya kepada GBK daerah dan juga kebangsaan. Okey, seterusnya kos inovasi. Aplikasi digunakan iaitu Google Drive, penyimpanan awan percuma, Google Site, platform laman web percuma, QR Code generator penjanaan kod QR secara percuma. Kosnya adalah pembangunan hampir simfar dan menggunakan platform percuma yang sedia ada. Kebolehgunaan sesuai untuk semua guru bimbingan dan kaunseling, mudah diperluaskan ke sekolah lain, tiada keperluan latihan teknikal yang rumit. Menambahbaikan masa hadapan iaitu cadangan untuk inovasi ini adalah yang pertama, peningkatan sistem di mana dashboard analitik automatik untuk pemantauan data, sistem carian murid yang lebih pantas dan juga rekod intervensi online secara real time dan integrasi AI, kaunseling untuk sokongan pintar. Okey, transformasi untuk pengurusan bimbingan kaunseling di mana PBK Smart File bukan sekadar sistem penyimpanan fail, ia adalah transformasi pengurusan bimbingan dan kaunseling secara digital dan membantu guru bertindak dengan lebih efisien. Melalui PBK Smart File, pengurusan bimbingan dan kaunseling kini menjadi cepat, sistematik, efektif dan juga profesional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbas, akses dan bertindak.